Jadi saya difahamkan bila syukur buat taklimat tu sebenarnya kalau kata timbul ada ucapan ataupun pembahas yang membawa usul supaya Tan Sri Muhyiddin dijadikan dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, masa itu ada signal daripada tu yang keluar nama Deli, keluar nama Faizal, keluar nama Azharuddin kan. Inilah orang-orang yang akan memberi isyarat apa nak buat kan waktu itu kan. So salah satu elemen nak buat kacau ni sebenarnya ada satu kain hitam. Kain hitam, banner ke bendera ke saya tak tahulah, dia kata kain lah kan. Ada tertera gambar Hamzah kat situ, tulisan Hamzah kat situ. So dalam dia punya briefing tu, dia kata kita tahu nanti nak masuk dewan ni nanti kan, dia orang akan buat cek kan, dia orang akan ambil apa yang benda-benda yang tak yang kita bawa, bendera yang tak kena lah, apa dan spanduk yang tak kena dia akan bawa kan. Jadi kita buat kain ni supaya apa? Supaya mudah disorok. Dan bila dia cakap tu nak mudah sorok, letaklah kat mana-mana, letak dalam spender boleh. Oh, tu yang jadi spender.